نوصيهم ونجيزهم بثلاثة أذكار. Habib akan bagi 3 azkar ni bagi kepada kita, wasiat bagi kita semua. الأول آية الكرسي بعد كل صلاة. Pertamanya baca ayat kursi setiap lepas solat fardunya. الثاني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 100 مرة كل يوم. Yang keduanya baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri 1 kali setiap harinya. والثالث كثرة الصلاة على النبي بأي صيغة كانت. Allahumma salli alaihi. Yang ketiganya membanyakkan selawat dengan apa sirah yang kita tahu saja pun. ويستحضروا عند الذكر التعظيم والهيبة. Dan ketika kita mensebut, menzikir, kita mengenung di dalam hati kita dengan kemuliaan yang besarnya. والصلاة على النبي بالتعظيم والمحبة والشوق. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati kita dengan mulia dan dengan rindu kepada beliaunya. وأجزناهم في ذلك. Dan Habib ijazah kepada kita semua, kata qabilna ijazah. Alhamdulillah. Khalas Habib, Fatihah.